أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ni Allah masih panjangkan umur kita. Celik-celik mata masih diberikan usia di atas muka bumi Allah dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan Allah masih kurniakan taufik dan hidayah, menggerakkan hati kita untuk datang ke rumah Allah, kemudian melakukan solat subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah Allah bagi kita kekuatan untuk sama-sama kita duduk pagi ni selepas mana solat, sementara nak tunggu nak cari makan bagi hak makan lah. Bagi yang puasa. Baik tuan-tuan, tadi tengok doktor bawa kitab. Ingatkan nak sembang masa korban yang ni. Oh no. Tak apa tuan-tuan tutup luar kitab bersama. Betul kan pasal korban kan? Baik tuan-tuan. InsyaAllah lagi beberapa hari, kalau ikut kalender kita lagi 4 hari 5 hari, kita akan menyambut Aidil Adha. Aid itu hari raya lah. Adha itu maksudnya sembelihan, hari raya korban dalam bahasa kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok balik tentang sirah korban itu, korban qaraba yuqarribu qurbanan. Korban itu bermaksud mendekatkan diri. Dekat diri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya korban bukan seperti mana korban agama lain yang pergi lempak kambing tengah-tengah laut, korban perempuan nak buang sial. Tapi korban kita itu merupakan penyembelihan haiwan pada waktu-waktu yang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Korban ni 4 hari je.
bermula daripada 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. 10 itu hari raya Aidil Adha. Adapun ayyam tasyrik, hari tasyrik 11, 12, 13. Baik, cerita korban ni dia mai kat mana? Ketika mana zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ni tuan-tuan diberi gelaran Khalilullah. Khalilullah itu juga bermaksud dengan kekasih Allah. Sebab itu kita selawat ke atas Nabi Ibrahim dalam setiap solat kita ketika mana tahiyat akhir. Pengiktirafan yang Allah Ta'ala bagi. Baik, Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim yang merupakan salah seorang Rasul Ulul Azmi daripada yang 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang. Maksud kata ujian yang diberikan kepada mereka ni lebih berbanding rasul-rasul yang lain. Kesabaran dan kecekalan mereka. Nabi Ibrahim ni Khalil, kekasih ataupun sahabat Allah. Lagu tu sampai pengiktirafan. Allah uji yang pertama dengan lambat dapat anak. Bernikah dengan Sarah lama tuan-tuan, sampai warna merasa takkan tak ada zuriat untuk menyambung legasi, orang kata. Dah lah sebelum tu waktu kecil diuji dengan kaum dia yang menyembah berhala sampai dia ambil kapak kayu ataupun pemukul roboh katak habis berhala-berhala. Tuan-tuan buka dalam Quran macam mana Nabi Ibrahim duk fikir, siapa Tuhan? Dia nampak matahari mula-mula, oh ni Tuhan ni besar ni. Tengok-tengok tenggelam matahari, takkan Tuhan tenggelam. Naik bulan-bulan, takkan bulan-bulan. Bila waktu siang, lagu tu. Maka tuan-tuan ketika mana berkahwin dengan Sarah, tak ada anak. Kemudian menikah dengan Hajar. Bila menikah dengan Hajar, tuan-tuan, alhamdulillah Allah kurniakan anak. Dan doa juga yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti mana yang termaktub dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah aku anak yang saleh. Maka bila kahwin dengan Hajar, Allah kurniakan Nabi Ibrahim anak. Tujuan dia untuk mengembangkan dakwah, mengembangkan generasi, meneruskan perjuangan dalam penyebaran dakwah. Bila menikah dengan Hajar, dapat anak. Waktu tu umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Tuan-tuan mesti pernah dengar cerita ni. Kita dengar balik lah kan, sebelum nak masuk korban sekali. Jadi bila dapat umur 86 tahun, seronok tuan-tuan, dapat anak, ialah puluhan tahun. Kemudian bila orang kata dapat anak, diuji oleh Allah. Ada riwayat kata apa? Sarah timbul rasa cemburu. Nabi Ibrahim dengan Hajar duk punya anak, duk pegang, duk belai. Cemburulah kawan, hak bini pertama. Doa pada Allah. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pisahkan mereka. Jadi Hajar dan juga Nabi Ismail, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan mereka berdua di Mekah. Waktu tu tanah gersang, tinggal patah balik ke Palestin. Nabi Ibrahim duduk Palestin. Maka bila tinggal di lembah yang kering kontang, tuan-tuan, jauh ni jarak Palestin dengan Mekah jauh. Kalau dulu ambil masa lebih kurang sebulan nak pergi saja.
Kalau lah ni salah 2 jam ke tu je, 2 jam 3 jam. Jadi tuan-tuan, bila dah duduk ulang alik, tiba-tiba direzekikan oleh Allah umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Maksud kata 13 tahun selepas dapat Nabi Ismail, Sarah mengandung, iaitu Nabi Ishaq. Ishaq dengan maksud kata bahasa Ibrani ketawa. Kenapa ketawa? Dia pun tak jangka tuan-tuan, umur 99 tahun boleh mengandung, 99 tahun boleh dapat anak. Nabi Ibrahim dapat anak yang hak sulung umur 86. Tuan-tuan tak sampai 86 kan? Ada chance lagi, boleh lagi. Tak boleh bayang tak boleh nak bayang umur 50 lebih, 60, tiba-tiba nak saling pampers tengah malam. Aduh, jam pancur susu pula tengah malam, tuan-tuan. Sebab itulah Sarah ketawa, dia tak percaya. Allahu Akbar. Tak percaya tuan-tuan, dapat anak Ishaq, diberi nama Ishaq. Baik, pendek cerita. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim pada satu malam untuk sembelih anak dia. Surah Safat tu tuan-tuan boleh buka ayat 100 sampai 110, 108 tu. Surah sembelih. Malam pertama mimpi malam 8 Zulhijjah, dipanggil hari Tarwiyah, hari yang orang kata tak confirm lagi, was-was, syak wasangka. Tarwiyah ni ragu-ragu. So Nabi Ibrahim fikir, semalam mimpi ni satu arahan ke mimpi je, sekadar mainan mimpi. Hari kedua mimpi yang sama. Hari kedua 9 Zulhijjah, dipanggil hari Arafah. Orang akan berkumpul di Arafah, jemaah haji. Arafah juga boleh diberi maksud dengan maksud Arafahu. Arafah, Nabi Ibrahim mengetahui hak mimpi kali kedua tu bukan lagi mimpi biasa, bukan mainan syaitan. Itu merupakan satu arahan. Mai malam ketiga mimpi lagi, benda yang sama, sembelih Nabi Ismail. Mai pagi-pagi tu panggil anak, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak, dah 3 malam mimpi sembelih hang. Fanzur madza tara. Tuan-tuan, ni ulama kata apa? Skill komunikasi, communication skill oleh Nabi Ibrahim. Dia nak buat keputusan, dia berbincang. Satu keputusan besar, bermusyawarah. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Dia tanya ada, fanzur madza tara. Dia tanya anak dia. Kita tuan-tuan, walaupun ketua keluarga, setiap keputusan-keputusan besar, terutamanya melibatkan anak, bincang. No? Nak hantar anak pergi mahad tahfiz, anak minat apa nama syariah, tak pun anak minat kulineri, kan? Anak kata memang tak boleh mengapai ya weh. Tak boleh, hang jadi anak dahaka. Hang kena patuh. Anak jadi anak dahaka, masuk neraka Allah. Bincang. Kan tanya dulu. Yang tu. Maka apa jawab Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, buatlah apa yang telah Allah Ta'ala perintah. Kenapa yang Allah Ta'ala perintah sembelih anak, punya banyak benda lain, tiba-tiba sembelih anak? Yang disebabkan sembelih anak itu disebabkan apa tuan-tuan? Sebab memang Nabi Ibrahim sendiri sebut benda tu. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia orang kata apa? Kaki korban. Setiap tahun ni tuan-tuan, Nabi Ibrahim akan korban bukan puluh, bukan ratus ribu ekor lembu.
Ada kata 1000 lembu, 300 kambing. Punya banyak, tuan-tuan. Kira tiap-tiap tahun korban kita masuk satu bahagian pun seksa. Kan, jatuh duit beli rim kereta baru tak apa, beli kabinet dalam rumah baru tak apa, korban sorry to say. Kan, minta maaf, benda tu benda tak nampak. Tahun lepas dah korban dah, 5 tahun lepas dah korban dah. Itu berbeza dengan Nabi Ibrahim, setiap tahun korban. Maka bila dia duduk korban tiap-tiap tahun, tuan-tuan, orang kata apa, dah lah tengok banyak 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor unta, 1000 campur unta, kambing, lembu. Maka Nabi Ibrahim pernah sebut, semua ni kullu, semua ni yang menjadi korbanku ini tak ada apa-apa pun, belum menjadi apa-apa bagiku. Kalau Allah, kalau aku punya anak, Allah minta korban pun aku boleh korban untuk Allah. Waktu tu ada anak ya? Tak ada anak ni. So Allah Ta'ala minta apa yang Nabi Ibrahim cakap sendiri. Dulu sebut apa? Jikalau aku mempunyai anak, lau kana li, jikalau ada padaku itu anak, aku akan sembelihkan, la azbahannahu fi sabilillah, pada jalan dia, kalau Allah Ta'ala minta. So bila sebut lagu tu, Allah Ta'ala tengok Nabi Ibrahim ni buat ke tak apa yang dia cakap. Manusia ni cakap darah, buat belum tentu. Cakap nampak kemas, tapi buat belum tentu. Macam kita bagi tahu kat anak, abang kena rajin solat malam, tapi dia tak pernah solat malam pun. Quran ni pendinding kita, syafaat di hari akhirat. Bacalah Quran, dia tak haram tak baca pun. Cakap memang berdentum, tu tak kira lagi hak atas pemimpin apa semua, politician, ahli politik lagi ya, bersembang ni berdentum-dentum, bergegak bumi-bumi. Dia punya, saya ni akan memegang amanah ini sehingga akhir nyawa saya akan menjaga warga Taman Wakaf Siti Aisyah dengan sebenar-benar penjagaan. Lalah nak jaga dorong jalan pun tak boleh, dah masuk dah kun jalan ni kan, contoh ni. Jadi sikit hari nanti masuk paku-paku bawa masuk mai, dah dorong, contoh. Dulu berdentum sembang, contoh lah ni, contoh kan. Manusia cakap memang berdentum, memang nampak kemas. So Allah uji, maka Nabi Ibrahim sahut cabaran, sahut terimaan Allah, arahan Allah. Mai hari sembelih, letak atas tempat sembelih, letak pisau atas tengkok dah, baru nak pot. Imam As-Sudi kata apa? Nabi Ibrahim dah sembelih dah pun, dah jalan dah pisau atas tengkok, cuma tidak berlaku pendarahan ataupun sebahagiannya sebab baju jubah yang dipakai ataupun baju yang dipakai oleh Nabi Ismail ada plat besi. Nabi Ismail ubah pula tu. Kalau kita, tuan-tuan, dah kata sekali ya, takkan sembelih banyak kali ni, tak kena, tak ada, sekali-sekali, tuan-tuan, tak buka plat nak bagi. Maka Allah gantikan dia dengan kibas yang dikorbankan oleh Habil yang datang daripada syurga Allah untuk menggantikan Nabi Ismail. Itu korban, tuan-tuan. Sejarah sedikit berkenaan dengan korban. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita korban lagi untuk apa? Buang sifat munafik dalam diri. Tuan-tuan nak tengok panggil munafik tak munafik, boleh diagnose, muhasabah. Ada tak yang pertama cakap mohong? Ada tak bila janji tak tepati? Ada tak bila diberi amanah dia mengkhianati? Itu yang betul. 3 yang terawal. Cek lagi, ada tak sifat tak suka jamu orang makan? Wala yahuddu ala ta'amin miskin. Kemudian ada sifat pemalas nak semayang?
Di semua sifat munafik ni. Kemudian ada sifat riak, semua benda nak bagi orang tengok. Kemudian wa yamna'unal ma'un. Ada sifat susah nak bawa keluar duit pada jalan zakat ke, sedekah ataupun wakaf. Sebab itu Allah menjawab ayat suratul Ma'un dengan suratul Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala suruh sembelih. Tuan-tuan, hukum korban sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut bagi orang yang mampu. Kalau warga Siti Aisyah, jatuh hukum sunat muakkad semua. Semua mampu, semua kaya depan saya ni. Yang paling miskin depan saya ni dalam surah ni saya. Tuan-tuan semua orang berada. Jadi tuan-tuan, sunat muakkad tuan-tuan, kira tiap-tiap tahun kalau kira jemaah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tadi keluar seorang 14. Kurang-kurang 2 ekor lembu wajib jalan. Tiap-tiap tahun wajib. 2 ekor tu paling kurang. Kan? Mampu, bagi yang mampu. Sebab apa tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap tahun korban dengan 2 ekor kibas putih bercampur hitam yang bertanduk. So hukum korban itu sunat muakkad. Binatang korban, Allah Ta'ala sebut bahinatul an'am dalam suratul Hajj ayat 34. Haiwan ternakan, haiwan yang sah, unta, lembu, kambing, biri-biri. 4 ni. Kuda macam mana kuda? Korban kuda boleh tak? Mazhab Syafi'i tak sah. Adapun sedikit pandangan daripada mazhab Hanafi boleh, tapi Syafi'i tak boleh. Dan lembu ataupun bahinatul an'am, binatang-binatang tu pun dia mesti ada cukup syarat. Kena sihat. Tengok-tengok lembu tu buta, tak boleh. Tidak tempang teruk sikit-sikit tak apa. Tuan-tuan, lembu yang nak korban mesti dah tidak terlalu kurus sampai nampak tulang, tak boleh. Kena gemukkan dia dulu. Ataupun tidak cacat yang jelas. Tidak cacat yang jelas. Nampak sangat cacat dah, kaki kudung 2 belah, duk meret, tak boleh. Tuan-tuan, kata Nabi Muhammad SAW dalil dia, kata Nabi, 4 perkara arba'un la tajuzu fi adahi. 4 yang tidak sah dikala untuk dijadikan korban. Yang pertama, yang buta nyata. Binatang buta tak boleh. Kambing buta tak boleh. Yang kedua, nampak clear dia punya sakit. Yang ketiga, nampak clear dia punya tempang tu. Kalau sikit-sikit tak apa, contoh kuku ke apa sikit tak apa. Tapi kalau nampak tempang kaki sebelah sampai tak ada, tak boleh. Habis tu nak apa? Dah lah, sembelih jual daging. Sepanjang hari kita duk makan daging tu kan. Yang tu je. Belah lembu ni bukan untuk korban semata-mata, untuk makan harian. Kita jenis makan kambing, makan lembu dia. Kau ada orang tak makan daging? Tak ada, tuan-tuan. Kan? Kita bukan agama, satu agama lain yang haram bagi dia buat makan lembu. Kan? Mana boleh makan Tuhan sendiri. Kan? Tapi dia buat tibai Tuhan dia untuk tarik buat benang tak apa. Boleh agama tu. Kan? Lembu tak boleh makan sebab Tuhan dia apa? Sembahan Tuhan dia apa? Tapi waktu buat padi nak serak, sebab lembu-lembu. Waktu atas jalan sebab lembu-lembu, itu tak apa pula. Tu agama yang memeningkan. Tapi dah ni memang krisis. Memang Ustaz Aslam semalam krisis di India. Lembu tak laku sebab orang Islam di India sedang memboikot lembu daripada hak lain. Dia pun agama ni, dia pun bela tapi tak makan. Dia pun duk supply dekat orang Islam lah. Tahun ni tak ambil. Dia kata dia pun cuek Tuhan dia pun cabut dia balik. Bismillah.
Dia jual Tuhan dia apa. Macam tu. Jadi tuan-tuan datang tu. Lembu, unta, kambing, biri-biri. Dia ada hak umur dia. Kalau unta mesti 5 tahun ke atas. Lembu ataupun di Malaysia banyak kebau jamus, boleh tak? Kebau boleh. Mestilah berumur 2 tahun ke atas. Kambing, biri-biri 2 tahun ke atas. Minta maaf, kambing 2 tahun ke atas. Biri-biri 1 tahun ataupun gigi telah gugur, baru boleh. Kalau di Mesir dia ada biri-biri macam khuruf, hak pungkok labuh, khuruf, yang tu lagi padu daripada kambing dan biri-biri, dan lagi sedap dia punya daging. Tuan-tuan, waktu sembelihan waktu bila? Selepas solat sunat Aidil Adha. Sebab tu kita selalunya solat sunat Aidil Adha awal, sebab nak bagi jalan proses sembelihan tu mula pagi awal. Dan ni pula panas tuan-tuan, kan, dia panas. Sebab lah ni kita dah masuk musim saif, musim panas. Kalau di negara yang 4 musim, sekarang dah masuk musim panas. Kalau tuan-tuan tengok suhu sekarang, saya tak dapat gambarkan macam mana jemaah haji kita. Suhu kemarin dulu 45 darjah Celsius. Tuan-tuan, kita perasan tak Allah bagi Selasa dengan Rabu petang hujan. Hujan ni, hujan kaunya hujan. Tak tahu lah sini hujan ke tak. Hujan kat kot kan. Tuan-tuan, Khamis dia main panas. Panas yang muka ni rasa macam nak terbakar. Tambah saya ni pula sensitif, kulit saya sensitif. Saya ada, orang panggil apa, bukan eczema dah doktor ni, psoriasis. Saya dah ambil darah, apa, detect autoimun. So memang kulit saya cepat pecah. Matahari kalau duduk padang ni rasa supaya kena bakar muka. Hangat lah. Cek suhu buka 36. Baru 36. Saya tak dapat bayang macam mana orang buat haji tu. 45, 48. Hebat dia bah. Kan hebat. So bila nak sembelih? Sembelih pada hari raya pertama selepas solat sunat. Mesti selepas solat sunat. Kalau dia sembelih sebelum, tak kira. Mana tahu tukang sembelih tu dia buat kemas, tak apa, lambat pula dia boleh duk nak semayang, duk takbir apa. Tak, takbir ni dia ada 2 takbir. Satu dipanggil takbir mutlak, satu lagi dipanggil takbir muqayyad. Muqayyad itu yang takbir lepas semayang. Lepas semayang boleh mula hari ke-9 Zulhijjah. Clear? So subuh tu Arafah. 9 Zulhijjah hari raya, contoh hari raya kita hari Rabu kan. Rabu, hari Selasa tu boleh takbir dah lepas subuh. Tapi yang tu lepas semayang sahaja. Clear? Itu dipanggil muqayyad, yang takbir dipanggil takbir selepas solat fardu. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas semayang. Takbir ni, nampak tuan-tuan, lepas bagi salam, takbir dulu sebelum wirid. Ni banyak kadang-kadang orang buat salah. Dia buat astagfirullahaladzim, tak biasa, tak apalah, tak ada masalah pun. Kadang-kadang, mana yang lebih aula? Adakah takbir ataupun istighfar? Mai waktu hari macam ni, hari raya macam ni, takbir dulu baru istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir dulu. Habis takbir sudah, baru astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Termasuklah hari Jumaat. Kan kita nanti raya hari raya yang ketiga hari Jumaat. Masih lagi ada di situ takbir. Okey, 9 hari Arafah, 9 tu takbir hanya selepas solat fardu sahaja. Mai hari ke-10 kita panggil
takbir mutlak. Setiap waktu boleh takbir. Clear? Yang 9 Zulhijjah sunat waktu lepas solat fardu. Tapi mai ke 10 sampai ke 13 Zulhijjah, raya pertama sampai raya keempat, setiap waktu. Last takbir hari raya yang keempat ataupun 13 Zulhijjah. Waktu bila asak. Asak tu takbir lagi tak? Last. Kira lepas mai asak, Allahu Akbar. Habis pada tu, tutup takbir. Tak disunatkan lagi untuk bertakbir. Jelas tak? Hari raya keempat, lepas asak, last. So maghrib lagi, tak ada lagi takbir. No? Cuma tiba-tiba tu imam lupa, maghrib dia pergi takbir ke Allah, jangan duk pergi tempat pula dia. Ustaz, tak sunat dah. Bab tu je. No? Apa maksud mutlak? Berterusan. Muqayyad yang ditentukan selepas solat sahaja. Bermula sembahyang subuh hari Selasa ni. So sembahyang subuh nanti Selasa takbir tuan-tuan. Zuhur takbir, asar takbir, lepas sembahyang fardu saja. Mai hari raya betul, setiap waktu kita boleh takbir. Lagu tu saya duk kira, ikutlah. Ada ni tuan-tuan, apa lagu Malaysia meleret-leret, tengok arah sorry, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? La ilaha illallah. Tuan-tuan, ikut dana yang mana boleh, kan? Ikutlah yang mana mudah, kan? Tak jadi kesalahan pun, kan? Yang tu, no? Baik. Dan ketika korban, patah balik. Dulu waktu ambil apa nama Allah Rasulullah Muhammad, ambil sijil sembelih Jabatan Agama Islam, saya waktu ambil sijil sembelih tu, diajak cara pegang pisau, pegang lembu dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, itu diajak. Praktik dengan teori tak sama. Bila dia teori, okeylah kita baca tengok lagu tu waktu dia bercerita. Praktik tuan-tuan, nasib baik waktu tu ada yang bukan lembu, ayam, puyuh ada masa tu, terputih kepala semua ada lah masa tu, kan? Jadi yang penting waktu potong tu jangan terangkat pisau dia. Pastikan pisau yang sangat tajam, kan? Pegang tu tuan-tuan sekemah yang mungkin. Kadang-kadang betul kita faham nak bagi kat tu imam tu pun umur 80 dah, tangan dah kena apa, Parkinson. Janganlah. Bukan kita tak hormat dia, yang ni kita nak menyempurnakan nak ibadah, kan? Dia kena pegang kemas. Sebenarnya ada orang jenis potong tarik habis tak putus lagi, dia pitak balik, tak pusing je, tekan. Sebab tu di kepala sebenarnya 2 orang kalau lembu ni, 2-3 orang. Seorang pegang kepala, seorang lagi pegang hak bawah, cekangkan kulit di sini, pentak pada pisau tajam saja, kan? Tak kira lah pisau apa, Victorinox apa, ikut dan yang penting pisau yang solid, jangan terangkat, kan? Yang menjadi masalahnya bila kita tak faham macam mana kaedah nak buat, ikut pernafasan lembu, kan? Waktu bila nak tarik dia, kan, sebaiknya waktu dia hembuskan nafas kita rentak dia lagu tu, no? Waktu sembelihan guna pisau yang tajam makruh, ataupun ada sebahagian mengatakan larangan yang jangan dibuat, iaitu tunjuk pisau dekat lembu. Ni hang tu Ustaz, aku bagi pisau ni kat hang nanti, hang di bupulan ni pisau, contoh, kan? Dia Arsenal lah baru menang, kan? 22 tahun tak pernah menang, kan? Tunggu Ustaz ni, jangan duk pergi tayang-tayang tu, jangan, kan? Tak boleh. Apa hikmah sebenarnya korban ni tuan-tuan?
Tuan-tuan buat tahun di belakang ni kan. Yang pertama, Allah nak tanam kepada kita sifat ikhlas. Ikhlas sebagai hamba Allah. Kemudian sifat syukur. Syukur ni Allah Ta'ala sebut 75 kali dalam Quran. Tentang syakira, syukura. Apa tentang syukur ni 75 kali. Hidup ni nak bagi rasa tenang, kena ada syukur. Kalau tak, tuan-tuan, dia komplain sedia. Dia tengok orang kaya komplain, dia tengok orang miskin komplain, dia tengok orang anak banyak komplain, dia tengok anak orang sikit pun komplain, dia tengok laki bini orang lain naik motor komplain. Komplain sedia. Syukur, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, kita mendidik sifat pemurah, bantu golongan fakir miskin. Ingat faham macam ni, tuan-tuan. Atas muka bumi Allah ni rezeki tak sama. Walaupun usaha yang sama, rezeki belum tentu sama. Walaupun usaha yang sama, belum tentu rezeki yang sama. Jadi dia akan ada hak lebih, ada hak kurang. Inilah, tuan-tuan, sebagai orang kata, tadi saya baca surah Al-Ma'idah tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. So tuan-tuan, sebelum menutup, masih ada kesempatan. Selagi mana belum lagi habis hari raya, tuan-tuan ada chance nak masuk korban, silakan. Bukan kata 10 Zulhijjah itu masuk 1 Zulhijjah terus tak boleh nak masuk korban, tak boleh. Silakan, masih ada lagi waktu, masuklah korban. Kan kalau bat ulah ustaz, tapi saya dah cukup misai bos semua ni. Kan, tak apa. Yang tu tak apa, sebab kita waktu tu masih lagi belum memikirkan untuk masuk korban. Kalau yang masuk korban, makruh potong semua-semua ni. Tinggal. Kan nanti raya memang tahu dah, saya tahu dah misai ni nanti jadi, kan kita pula jenis memang tak simpan misai. Terlupa nama, terlupa tak apa. Potong-potong Allah. Masuk korban, potong dah setengah. Potong dah setengah. Sempurnakanlah. Kan sempurnakanlah. Yang tu agama Islam, sebab tu buku dia bukan haram, makruh. Kan. Contoh kawan duk bajet nak potong kuku Jumaat ni. Kemarin lah. Kan. Duk biasa Jumaat tu Allah. Jumaat dah 4 Zulhijjah. Kawan simpan kuku dah 2 minggu lah. Kan, nak makan nasi pun tak boleh. Kalau dia mampu simpan. Kalau tak, perkemaskanlah. Kan yang tu. Sebaiknya simpan. Kuku, bulu-bulu apa rambut. Sampai bila? Sampai yang binatang korban kita telah disembelih. Sebab tu kalau macam saya dia buat korban di Kemboja. Ustaz Aslam di korban di India. Saya pesan kat Ustaz Bukhari tu, Ustaz yang di Kemboja tu lah, dia memang mudir madrasah tahfiz anak-anak Melayu campur Kemboja. Saya bang Ustaz Bukhari paling lambat raya kedua. Saya bang dia. Raya pertama lagi bagus. Oh, kenapa Ustaz? Kenapa? Dia cakap biasa. Kenapa? Tak tahan nak simpan misai Ustaz oi. Paling awal lagi bagus. Lagi awal lagi bagus. Hari raya pertama, boleh kita dah dengar dia akan call atau WhatsApp. Dia akan tak video. Okey Ustaz, dah settle sebelah. Masa tu pun kita ambil shift, buat shift balik clear. Tuan-tuan. So, waktu bila? Waktu kita dah binatang kita telah dikorbankan. Waktu itulah baru kita boleh cukur, potong kuku dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah korban kita sebagai takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya berhenti dekat tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.